Hi guys, welcome to my YouTube channel. Welcome back. So, hari ni macam yang korang nampak dekat skrin, game yang akan kita mainkan hari ni bertajuk No More Peppers Please. Okay, setelah beberapa video kita main game horror, so hari ni macam saya randomly pick a game yang macam mungkin comel-comel, menarik. Selain daripada horror, kita tak kisah, kita tak peduli dah pasal horror ni, kita main satu game yang lebih menarik maksudnya satu game yang selain daripada horror. So kita saya sendiri tak tahu game apa. Aku sendiri tak tahu ni game tentang apa, tapi mungkin ini adalah satu game kita sebagai pekerja office. Okay, kalau tengok kat tepi tu 15 minit, 16 minit, entah jam dia tak betul. Okay, so left tanpa melengahkan masa. Okay, kita terus masuk. Apa ni? Left click to pick things up, right click to use object. Okay, kalau left untuk pick, right untuk use. Okay, bahas apa ni? Family holiday. Okay, kita start. Apa ni? Only 3 orders left. I can finally be home on time for dinner with my family. Don't forget you are here forever, kau. Scan QR codes with your phone and remember to sign if needed. Oh, okay, kalau ada QR code kita scan, kalau ni kita sign. Don't forget stamp the document with the right color. Okay, ni untuk kita stamp and just shred the paper with stain. Okay, so ni ada stain, kita masukkan. Ini kita chop warna hijau. Okay, oops, ini warna biru. Okay. Ini tu pakai, tak boleh. Lepas tu and remember to, oh okay, ni ada QR code. Tak nampak. Okay, lepas tu masuk sini. Right, bagi satu kita masuk. Oh, signature. Okay. Oh, boleh lah tu. Wait, astagfirullahaladzim. Ya Allah, serabutnya. Okay, boss. Hey, I know we told you that we wouldn't make you do overtime tonight, but it's a big deadline. Oh, you don't mind, do you? Kejap. Terlalu banyak main game horror. Apa ni? You'll be home on... Alamak, kita ada why. Play video, alamak. Ni, bos kita ni kata tak payah overtime. Serabut aku. Yuk. Weh, relax. Wow. Okay. Kena cepat guys. Okay. No Netflix pula. Okay. I'm excited to see you tonight. Jap. Okay. Oh, jadi kita kena settlekan kerja ni cepat-cepat. Dia macam apa ni? Macam in real life lah, kan, to see again. Okay, anak-anak. Dia macam in real life kita macam, oi, aku ada banyak kerja. Kena cepat-cepat. Okay. Multitask. Okay, multitask. Yang dah siap kita letak dalam ni. Yang dah siap kita dalam ni. Serabut aku. Okay, kita ambil ni. Kita ambil warna biru. Okay. Kita ambil warna hijau. Okay, mana pensel? Okay, kita tulis. Wih, serabut aku. Tepi! Okay, ini kita letak sana. Ni. Okay, gini kita masukkan. Ini kita ambil warna merah. Wow, first time ada warna merah. Be sure to lock the door when you leave. Kurang asam tu. Oh, kau bagi aku kerja, kau balik. Wah, jom. Very the company. Kita overtime.
Yang dia balik. Oh, alah. Okay. Oh, semakin bertambah kecil kan. Oh, thanks so much for taking this. Weh, Ella. Oi, bila masa pula aku nak ambil kau punya kerja? Ya Allah, biru-biru. Okay. Masuk. Yuk. This is getting cold. Bini aku dah panggil. Bini aku suruh balik. Ni aku dapat bos dia ni. Aku letak kepala dia dekat sini, biar dia buat sendiri. Okay. Guys, ni adalah tantangan yang paling mudah untuk orang ambil. Macam mana warna hijau ni? Ya, tahu. Sekejap. Sabar. Tengok buat kerja ni. Serabutnya. Weh, ni sampai esok pun tak siap macam ni. Bakilah aku pun. Okay. Ni pensel aku. Okay. Ya Allah, dah tangkap gambar belum? Ada risk kan? Betul aku dah scan. Wih. Oh my god, aku dah faham dah. Hah? Aku nampak yang ni. Alamak. Mana dia punya ni? Ayah ni good night. Bini kita dah tidur dah. Take picture pun. Sahabat aku. Okay. Sekejap, sorry. Alamak. Mouse. Sorry, okay. Okay guys. Okay, I'm back. Sorry, mouse tak betul. Apa tadi? Kat mana tadi? Okay. Ni buat apa? Pukul 7 dah weh. Tak balik lagi pukul 7. Guys, tolonglah jangan cakap dia tambah lagi kerja. Tapi kan, ini adalah satu apa ni? Ini adalah kehidupan seseorang di luar sana. Macam tu lah. Macam tak semua orang dapat. Sorry, terlalu fokus. Tapi ini adalah pekerjaan seseorang di luar sana. Macam lepas habis waktu office, overtime, lepas tu kerja tu macam orang macam perlu buat kerja orang. Apa dia tu? Oi. Kalau otak dia. Bagi aku punya ni. Kan ada orang kan macam disebabkan dia terlalu function. Jadi orang selalu mempergunakan kebaikan tu macam kau tolong buat kerja aku, kau kena buat kerja aku. Aku ada malam ni aku ada dating dengan skandal aku nombor 5. Jadi kita sebagai orang yang macam dah terbiasa memberikan pertolongan tu, jadi macam bila kita tak bagi kan,
Jadi kita tak memberi pertolongan tu orang akan macam expect, oh Engkau dah tak boleh tolong aku dah sekarang. Kau macam ni, kau macam tu. Faham tak? Padahal masa sekarang baca dalam cerita baca dalam game ni, bini dia tengah tunggu kat rumah. Saya tak scan lagi guys. So kepada korang di luar sana, jangan gunakan kebaikan orang. Tengok pasal-pasal aku tak boleh balik. Okay, lagi. Ni lagi satu. Lagi satu. Ni lagi satu. Serabut. Okay. Ini pula. Okay. Tangan. Ni warna hijau. Oh. Kenapa? Okay, merah. Warna merah. Kita ambil warna biru. Okay. Masuk. Masuk. Okay. Finally, I'm done. Oh, habis. Oh, okay. Kita balik. Task completed. Overtime housework 5 tasks per hour. Okay, kita agak-agak lambat. 1 day later. Okay, from now on I will say no to overwork. I can't go on like this. Okay, kita akan cakap tidak kepada overtime. Okay, dah. Aku dah dapat rasa aura-aura tak baik. So kita nak balik awal. Kita nak beli beli bunga untuk isteri kita atas permintaan maaf kita semalam. Semalam kita balik lewat. Kita janji dengan dia kita nak jumpa dia. Tak masuk. Okay. Hey, thanks for the good work today. There's still a little bit of work left though. Lepas tu kau nak kena buat apa? Kau bayar gaji pun. Yelah bos. Okay. Nasi kita tak perlu buat benda tu. Okay. So sangat singkat game ni. Tapi guys, kalau lah saya ada face cam, korang kena korang akan nampak lah mulut saya sampai ternganga macam macam ni kau cakap sikit pengajar tu. Tapi itulah kenyataannya guys. Kita sebagai pekerja ni hanya mampu buat je lah apa-apa yang bos suruh. Tolak makan batu dengan kayu je lah. Selain benda tu semua kita kena buat. Yang dapat keuntungan diorang, yang terseksa kita. Okay. Jadi itu sahajalah untuk game hari ni. Sangat singkat lah guys, I'm so sorry. Tapi nak merehatkan diri sikit daripada horror game. Sebab for your information, game ni saya record pada waktu malam. Jadi kalau main game horror, takut lama-lama nanti jadi mimpi ngeri sikit. So kita kena rancangkan dengan sebaiknya lah. So itu saja untuk game kali ni. Korang boleh suggest game mana-mana yang korang rasa macam oh ini menarik untuk dimainkan ni. Boleh suggestkan dekat komen. So jangan lupa like, subscribe, on notification, komen lah banyak-banyak, bagi tahu game apa yang menarik. So see you in the next video guys. I'm so sorry untuk game yang singkat ni. I'm so sorry kalau it's not perfect. So
Thank you guys. See you in next video. Bye bye.